Yang tolong jap. Tolong pergi isi angin tayar. I rasa macam dah lama tak isi. Oh, tak payah. Sebab sekarang kita ada indikator dah. So sekarang, you tengok kat sini je. Nampak ni? Nampak ni? Benda ni hijau kan? Maksudnya angin masih cukup lagi. So, ni valve punya cap ni je. So kalau angin tak cukup, dia akan tunjuk merah atau kuning tau. Nampak? Tapi sebab angin dah cukup, tu yang dia bila kita masuk ni, dia akan tunjuk hijau je. Nampak? Oh, okay. Thank you. Okay, nampak? Hijau je. So tak payah nak risau, tak payah nak ragu-ragu dah apa nak test guna tekan pijak ke tayar ke apa kan. Sebab dah banyak kali dah you suruh I pergi isi angin tayar, tengok masih full lagi. So that's why I beli benda ni. Okay. Ni je. Ni benda tu, nampak? Air Alert Tire Valve. Kat atas tu dia tulis. Oh. PSI benda semua. Okay, senang lah lepas ni. Tu lah. So tak payah dah nak pergi buang masa pergi isi angin tayar.